Assalamualaikum, bersama dengan aku lagi, Pijo dalam Masculine Review. Sekali lagi nak perkenalkan macam biasa kasut untuk aku review. Ini second time aku rasa aku buat kasut Asics, tapi kali ni beza sikit dengan kasut yang sebelum ni, tapi masih dalam range, boleh cakap gaya sport style yang sama. Kasut yang mungkin lahir daripada kasut running tapi diintegrasikan ataupun dievolusikan menjadi kasut sesuai untuk lifestyle. Kasut kat sebelah aku ni adalah Asics Gel 1130. Kalau pegang kasut ni dekat tangan, mungkin orang cakap sensasi premium tu dia macam kurang sikit lah. Tapi dengan range harga yang ditawarkan oleh Asics, kasut ni bagi aku dia boleh stand out sendiri. Untuk colorway yang aku pegang ni, colorway dia white rainy lake. Kalau tengok biasalah Asics dia akan letak dia punya logo kat sini, stripe dia. Untuk yang kat tangan aku ni, dia ada stripe warna hijau dengan sedikit hint warna hitam dan juga accent yang warna silver. Kalau boleh tengok dekat toe box, kat belakang, finishing dekat tali pun ada. Dia semua nampak macam silverish. So combination warna putih, hijau dengan silver ni untuk tahun 2025 dan tahun lepas merupakan satu trend yang sangat-sangat popular. Colorway tu popular sebab tahun lepas, kalau tak silap aku, Asics Gel NYC dia ada collab dengan kalau tak silap aku, Hidden New York. Midsole-nya kalau tengok dia macam warna cream atau off-white sikit. Dekat belakang ni, kalau dah namanya gel, mesti Asics akan letakkan gel. Kalau dekat belakang ni, di bahagian ni dia ada gel sikit. Dia tak semua tapi memang ada. Untuk sokongan support, Gel 1130 dia ada sistem sokongan trasik untuk kestabilan. Sebab kasut ni kalau tengok dari segi insole-nya, dia memang narrow sikit. Sebab tu outsole dia macam narrow kat tengah, tapi tak bermakna dia tak memberikan kestabilan bila kau berjalan ataupun bila kau nak buat aktiviti harian lah. Untuk comfort, bagi aku kasut ni tak adalah selesa gila, tapi aku dah try pakai sebelum ni. Aku dah jalan selama 2 hari. Aku boleh cakap dia agak selesa untuk dipakai. Cuma lagi bagus kalau ada sedikit sokongan insole yang lebih bouncy. Sebab aku ni suka midsole yang ada bounce sikit. Tapi kita kena faham, ini bukan kasut larian atau kasut running yang biasa. Ini lebih kepada kasut lifestyle lah. Untuk sizing, personally bagi aku, just go through to size. Kalau kau pakai size UK8, just go ahead UK8. Tapi kalau kaki kau wide, sebab dia punya kasut ni macam sedikit narrow, aku boleh suggest kau half size ke atas ataupun full size. To depends. Tapi bagi aku just suka memang pakai betul-betul ngam dengan kaki aku lah. So aku go for true to size. Dari segi comparison dengan gel Kayano 14, design dia lebih kurang sama. Cuma gel Kayano 14 tu nampak lebih premium sikit. Yang ni dia nampak lebih low profile, tapi dia ada estetik dia sendirilah. Kasut ni dipasarkan pada harga RM479. Dan kalau kau kena gaya, kalau kau macam color-color yang kurang popular tu, kau boleh dapat yang ada sale ke. Biasa Asics dia akan buat sale lah, biasa hujung tahun ke pun dekat-dekat musim perayaan. So watch out dekat website Asics ataupun kau boleh tengok juga dekat crossover. Kalau tak silap aku dekat Solwatt pun ada. Price versus style yang ditonjolkan dalam Asics Gel 1130 ni bagi aku is very worth the money lah. Cakap berbaloi-baloi untuk dimiliki. Okey, sekian saja daripada aku. Apa yang aku boleh cakap, Asics Gel 1130 merupakan satu kasut yang sesuai dalam bajet yang tak terlalu mahal, tapi boleh menampilkan gaya kau dalam tip-top sekali. Okey, sekian daripada aku. Assalamualaikum.